Oh. Pergi balik main ambil. Seronok lah. Tak habiskan duit minyak. Senang lah peduli kalau peduli kerja sana. Nanti panggil Mija, nanti tanya Mija. Nanti peduli boleh lah. Kerja nanti lah. Tunggu Mija datang sekejap lagi. Betul peduli lagi senang. Peduli nak balik senang lah. Sebab dia ada ni kan, ada van kan. Senang lah. Sekarang ni Yong, sekarang ni tadi duduk mana? Sekarang ni Padeli dekat Ipoh. Ipoh. Kalau kerja dekat DK nak kerja DK jauh juga. Jauh tapi dia nak pindah dah Azali. Pindah okey lah. Sebab dia nak pindah ke kampung, ke Kampung Gajah. Jadi tak adalah jauh mana. Dekat Kampung Gajah atau DK dekat lah. Kampung Gajah dengan Lekiok dekat aja. Boleh lah pergi. Cubalah kan nanti Karang tanya Mija Karang. Tadi Mija cakap dengan Yung. Ya. Bila Fadli dah pindah ke Kampung Gajah? Dah tahu. Fadli dah kenal tahu dah. Orang sana mesti tahu ya Fadli. Orang sana tahu. Laki mancin Fadli ni. Orang mancin yang kerja ni. Mana dia tak tahu. Dah mesti tahu lah. Fadli ayah dia kerja mana? Kerja kat Ipoh. Fadli sekarang dia duduk dekat Ipoh, dekat Alor. Alor Tasik, dekat dengan Gunung Lang tu. Dia duduk kat sana sekarang. Fadli ni dia kerja bengkel. Tadi dia kerja bengkel. Dia kerja bengkel. Dulu dia tak kerja, dulu dia duduk rumah je. Dia baru lagi dapat rasanya baru 2 tahun pun. Fadli kan? Baru 2 tahun dia. Dulu dia duduk rumah je, dia tak ada kerja tu, dia main TikTok je. Lepas tu dia dah dapat kerja, dia macam Fadli ni dia memang bayar dia. Kalau Pak An dia tak bayar, bengkel dia tak bayar dia. Pak An tu dia sekolah, belajar. Dia belajar lah. Macam Pak An kan dia bakery. Jadi dia bakery bahagian buat kuih lah. Buat kuih karipap, biskut-biskut. Pak An dia macam gitu. Pandai dia buat biskut tu. Pandai ada Pak An buat biskut. Dia pandai buat karipap je Dali. Jangan tak tahu. Pandai dia. Lepas tu kalau dia buat karipap kan, dia tunjuk kat dia, "Mak goreng yau." Goreng yau. Aduh. Ni dia mengajuk ni, tak ada datang pun. Sial dia. Penat buat Yung. Dia merajuk dengan Yung semalam. Betul Yung? Macam mana rajuk dia? Dia kan dia tak kira maghrib ke subuh sepi ke, dia mesti nak DM you kan, nak wasabi you. Buka live. Ya Allah, sampai marah-marah. Iyalah. Yung kata Yung sibuk Pak An. Yung banyak kerja, tak boleh nak buka live. Lepas tu sekejap lagi dia marah. Dia kata nak hantar Yung ke bulan. Hantarlah. Dah lagi juga yang merana. Hari 2 lagi dia datang lah tu. Hari ni tak ada pun nampak dia. Hari ni live Nizam tak ada masuk pun. Dia memang merajuk betul. Azharuddin, terima kasih hadir. Anwar Nadine Diamonds. Betul saya tak ada buat live. Soal penuh kata pengadangnya. Buat ni.
Mana nak di